Jungle. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Pahang First. Kini saya berada di Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah atau lebih dikenali sebagai UMPSA. Untuk mengetahui bagaimana UMPSA memperkukuh penguasaan teknologi dalam melahirkan generasi berkemahiran tinggi, ikuti saya, Muhammad Amirul Akif, wartawan SPTV SMK Seri Pekan. Di sebalik setiap mesin tersembunyi satu kuasa. Kuasa yang membentuk masa depan. Bermula dengan ilmu di hati. Teknologi menjadi pembangkit generasi. Dalam era revolusi industri 4.0, ilmu dan teknologi menjadi tunjang utama, manakala bina pembuatan kini dipacu oleh teknologi pintar. Hari ini kita akan mengupas satu topik penting, iaitu kuasa di sebalik mesin. Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik UMPSA ini memfokuskan kepada bidang teknologi pembuatan yang merangkumi penggunaan mesin industri, automasi serta sistem kejuruteraan moden. Di fakulti ini, pelajar tidak hanya mempelajari teori, malah didedahkan dengan penggunaan teknologi sebenar dalam bidang pembuatan. So sebenarnya dalam pembuatan tu, teknologi ni sangat berkait rapatlah. Pembuatan tu takkan berlaku tanpa teknologi. Dan sekarang sistem yang sama juga dengan teknologi tu, suatu perkara tu boleh dibuat dengan lagi banyak, dengan lagi cepat, dengan lagi accurate. So ini menunjukkan teknologi dalam pembuatan itu adalah sangat berkait rapatlah. So adalah amat penting bagi pelajar tu mengetahui teknologi supaya mereka boleh menjurus atau membuat keputusan yang lebih tepat dalam bidang pembuatan. So pembuatan ni, teknologi ni bermula daripada ideas kita, dan kita akan start kepada design, dan kita akan start kepada pembuatan manufacturing, berbagai method apa semua akan berlaku prosesnya. Terus sekali kita tengok dalam pembuatan, especially kalau kita tengok negara-negara macam China, mereka sangat maju sebabkan teknologi tu mereka boleh membuat macam-macam benda dengan laju dan cepatlah. Pendekatan ini membuktikan bahawa teknologi berperanan sebagai medium yang mampu memperkukuh kefahaman dan kemahiran pelajar. Mereka dapat melihat secara langsung bagaimana ilmu yang dipelajari diaplikasikan dalam situasi sebenar. Pengalaman ini membuka perspektif baharu kepada pelajar mengenai kepentingan bidang teknologi kejuruteraan pembuatan. Jelaslah bahawa teknologi bukan sekadar alat tetapi pemangkin kepada penguasaan ilmu yang lebih mendalam. Ilmu yang terpahat di hati akan membimbing penggunaan teknologi secara beretika dan berkesan. Dengan asas ilmu yang kukuh, teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak demi kemajuan diri dan masyarakat. Generasi yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi mampu menghadapi cabaran di masa hadapan selaras dengan tema ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian daripada saya, Muhammad Amirul Akif bin Muhammad Khairi, wartawan SPTV Channel.